Iaitulah sebentar tadi saudara ya, lagu yang bertajuk Doa Duha, persembahan lagu daripada kumpulan UNIC. Ya, mungkin saudara tertanya-tanya hari semakin siang, hari semakin tengah hari ya, kenapa saya buka lagu duha. Kalau kebiasaannya di IKIM FM, lagu Doa Duha ya akan berkumandang sekitar jam pukul 8 pagi memang, tetapi memang sengaja saya putarkan sebab di dalam perkongsian, di dalam rancangan Taylah Ustaz di TV9 ya ada membincangkan ya habisnya waktu solat sunat duha itu adalah menjelangnya azan zuhur saudara ya. Dari itu kita semua ni masih lagi berkesempatan untuk melaksanakan solat sunat duha walaupun hanya 2 rakaat, tanda syukur kita kepada Allah. Yang mana saudaranya Rasulullah sentiasa melaksanakan solat sunat duha sebanyak 12 rakaat. Tetapi kalau kita dapat buat 2 rakaat pun tak apa saudara, sekurang-kurangnya kita tanda syukur kita kepada Allah dan tanda kita mencintai baginda dengan mengikuti sunnah baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita dapat buat lebih daripada 2 rakaat, maksudnya buatlah 4, 6, 8 atau lebih, itu adalah lebih baik saudara ya. Ini bertepatan juga dengan firman Allah di dalam petikan surah Ibrahim ayat 7. Barang sesiapa yang bersyukur kepadaku, yakni Allah, nescaya Allah akan menambahi lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan antara berita gembira yang akan kita laksanakan, yang kita dapat ya apabila kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat syafaat ataupun pertolongan di akhirat sana nanti. Subhanallah.